Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, sini ada set RM100 je nasi lemak. Ada? Nasi lemak talam Boleh Kak saya nak try Kak nasi lemak talam? Boleh? Oh ni Kak, ni nasi kukus Kak. Ni nasi kukus. Okey, hari ni kita kena nasi lemak kukus guys. Kak bagi berapa banyak ni Kak nasi untuk RM100? 4 skop untuk RM100. Yep. Dekat Kampung Baru, nasi lemak Sri Tanjak. Oh ini dalam berapa orang boleh makan ni? 5 orang lah, 4 ke 5 orang boleh lah. Lepas tu kita ambil sambal pula. Pekat mat sambal. Nampak macam pedas tu. Pedas ke Kak? Pedas manja. Pedas manja. Saya memang makan pedas. Ada telur dia. Kalau nasi lemak, telur rebus. So ada 4. Ada 4 biji lah. 4 timun lagi. Macam biasa ingredient. Ambil Tak ada timun. pantang timun tak ada. Saya semua saya makan. Batu kayu makan, saya tolak. Bubur ikan bilis macam biasa. Tak sabar nak tengok lauk ni. Lauk dia penting ni RM100. Okey, kita ada ayam rendang. Ayam gendang guys. RM100 kita dapat ayam gendang. Telur puyuh dia. Akak bagi telur puyuh lagi. Telur puyuh ni ada 10 ya. Oh 10 biji? Ya. 10 biji telur puyuh. Masak sambal. Yep. Saya memang favourite kat telur puyuh ni. Kita ada ayam masak merah. Ayam masak merah lagi dapat. Ayam masak merah. Set talam RM100 Kak Kita ada rendang daging. Rendang daging pun dapat. Macam hari raya. Makan gendang mat hari ni. Okey, rendang daging pun dapat. Kita ada udang. Udang pun dapat guys. Udang sambal petai. Udang sambal petai, masya-Allah sedap. Dia ada 3 ekor kita bagi. 3 ekor akak bagi. Bayar je 100. Semua dapat. Dapat ya. Ada lagi? Ada lagi. Oh ada lagi. Belanja akak ada belanja. Paru. Ni paru sambal. Paru sambal mat. Kita ada paru sambal. Paru sambal dapat lagi. Ada lagi. Kita ada sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung. Banyak juga sotong goreng tepung ni. 150 gram. Ya. Ayam sengkok. Ni yang paling ni. Takkan RM100 dapat semua ni? 100. 100 saja? Ya. Seri Tanjak Raja Alang. Kita buka dekat Jalan Raja Uda, Kampung Baru. 100 banyak macam ni siapa nak bagi?